Banyak ke. Sekejap. Banyak ke. Okey geng, selamat pagi. Semoga yang menonton video ni di Pundah Kusan diberikan kesihatan yang baik. Okey geng, kalau korang tengok video ni, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Mak Zahir dan Batik. Yang ni Hari Raya ketiga geng. Kita nak pergi mencari ikan geng. InsyaAllah harap-harap kat area sini ada ikan lah geng. Tapi cuaca sekarang ni geng, memang musim panas geng, tak hujan. Kita akan jala kat area anak sungai sini sampai kat belakang sana. Nak tengok, InsyaAllah harap-harap ada rezeki kita kan. Hari ni kita tak ada target ikan apa. Kebetulan cuti lagi kita. Hari ni last cuti kan. Kita nak menjala lah. Okey geng, harap-harap hasil yang berpadu lah kita dapat pada hari ni. Okey geng, selamat Hari Raya. Lanjut. Okey geng, balingan pertama daripada saya. Sebenarnya geng, kalau musim panas ni ikan memang susah sikit geng. Bila panas dia akan menyorot dekat bawah-bawah kayu, bawah-bawah pokok-pokok yang teduh. Tapi disebabkan kita dah sampai sekarang ni musim panas, kita datang kat menjala geng. Nak tengok ikan apa yang dapat geng. Dia ada menangkap-nangkap geng. Tak tahu ikan apa geng. Bismillahirrahmanirrahim geng. Hari ni kita pakai jala 10 kaki geng. Agak ringan lah sebab batu lonjong. Tapi kita tak boleh bising-bising kan geng. Sebab musim panas tapi ikan ni geng takut dia dengar suara kita bising. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sampai geng, tak boleh baling kuat. Tapi bentuk dia macam cantik geng. Kedalaman lebih kurang 8 kaki kan. Sebab jala kita ada lagi sikit. Besar. Tapi hitam lah ni. Masuk kayu geng. Seekor geng, anak ikan botak. Kita bawa jala ni saiz kecil geng, seinci lebih sikit. Ikan pertama kita ikan botak. Anak ni botak kita lepas geng, bagi dia membiak. Okey geng, lanjut. Kita prepare buka jala dulu geng. Kayu banyak, jadi kita sambung. Okey, mantap. Okey geng, balingan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Angkut ke butang. Sangkut butang ke. Sebab dia kurang jadi, kita gulung lah. Tak ada kan, tak ada. Okey, kita teruskan menjala. Lanjut. Kita mana kayu tu. Okey kan, balingan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sangkut lagi kan.
Sebab tu kalau boleh kan, kalau nak pergi jala ke Phuket jangan pakai seluar ataupun baju yang ada ni butang. Kalau atas darat macam ni tak apa, kena dalam air kita bawa Phuket ke tarik tersangkut, kena pula dalam, bahaya kan, boleh menyebabkan lemah. Angkut pula kan. Air pula mati kan, tak gerak. Kita buat lebih kurang 10 atau 15 kali baringan lah. Tak ada kan. Kumpau kan. Jom, let's go. Okey, baringan keempat. Tak ada ikan bolin lah kan. Yang bolin yang lain tak ada. Mungkin panas ni. Air dah surut dah cantik lah. Tapi cuma dia tak berjalan lah. Alhamdulillah geng, ikan tubuh geng. Alhamdulillah ada di atas air geng. Ikan yang kedua daripada saya. Tadi ikan botak, ni ikan tubuh. Ikan tubuh yang kedua geng. Tengok tubuh ni dia lain sikit daripada ikan lampam, ikan terperas. Beza dia. Dia tubuh pun ada lebih kurang 2 atau 3 jenis. Satu yang hitam sikit ni. Ni tubuh standard biasa. Yang ni ikan asli Malaysia kan. Bukan ikan asin ataupun ikan pendatang. Okey, lanjut. Okey kan, baringan yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Nampak je kecil lah dia. Kita biar lama dulu sikit kan. Kadang ikan puyuh ataupun ikan keli, bila kita baling jala dia akan menunam masuk dalam lumpur. Dia akan menyorok. Kita biar lama dulu sikit baru kita angkat. Ada kan? Kumpau. Okey, jom kita teruskan menjala. Lanjut. Okey geng, baring yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sampah pula yang lain ni. Bila air surut. Sebelum ni geng saya jala kat sini, air tu semua pakai tebing geng. 12 kaki hapus. Ni dah tak hapus lah. Ada geng, kumpau, sampah banyak. Sampah banyak geng. Okey, kita teruskan menjala. Lanjut. Baling yang ke-7 kita dah tarik kecil. Tarik sana geng, semua sampah saja. Bila kita baling penuh sampah payah.
Habis kita nampak ni geng, kulit kijen. Kijen. Kita panggil kijen, nanti kita tengok hidup ke tak. Cara mati. Ikan kecil-kecil ni kita tak jumpa ni. Ada dia. Ni kan kita jumpa kulit kijing kan. Tapi dah kosong kan. Kijing jenis lonjong kan. Mesti banyak kan kijing kat area sini. Sebab kulit saja ni. Mesti banyak ni. Ni bukan yang jenis hitam, jenis putih sikit. Kulit tu kan, 1, 2 atas tu. Okey geng, kita cuba cari pot menjala lagi. InsyaAllah kalau ada nanti kita akan teruskan video itu. Okey, mantap. Tenam geng, dekat pot baru. Air merah sikit geng. Ini air lain colour je. Cuma pagi dia kecil sikit je. Okay, kita cuba buat lonjong lah. InsyaAllah dia kalau ada asyik itu tunjuk tu ya. Bubu dia ada kayu lah. Angkat je. Tak tahu terlepas dia tak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Dua ekor geng. Cepat dengan botak. Oh, ada 3 ekor. Ni anak sepat belum geng. Nampak ke bayang-bayang? 3 ekor ke? Oh, 2 ekor je. Ikan botak ataupun ikan selat kan. Ikan botak ataupun ikan selat ni kita lepas. Kita ambil yang saiz besar-besar je. Yang besar-besar macam ni. Yang kecil-kecil ni kita lepas lah. Okey, ikan sepat tadi kita ambil. Okey, lanjut. Okey kan, yang ke-7. Jangan marah je. Sorry, dia nak duduk. Bila kita duduk tegak. Ada. Duduk tegak payah nak baling kan. Air kecil. Tak ikan apa. Mak lagi. Lubuk botak je, lubuk botak. Seekor, 2, 3,
4, 5 kan, 5 ekor. Ikan sepat. Nak ikan sepat menurut ataupun sepat siam ni. Putih. 2 ekor kan. Ikan ni buat goreng sedap kan. Panas-panas. Kubuk botak pula geng kita jumpa. Okey, 3 ekor botak. Okey geng, kita teruskan menjala. Lanjut. Mantap, alhamdulillah geng, ada kat hasil kita untuk hari ni. Okey. Okey geng, ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ni kesepat. Sebab ada 2 fit. Ikan sepat ni saya kecil kan ni, sedap ni ke. Buat balik kita buat sambal ke goreng. Ni anak ikan selek kita lepas buat kecil. Okey geng, 3 ekor. Mantap, lanjut. Okey geng, yang ke-9 je. Aduh, terbelit. Seko geng, seko. Siapa? Siapa? Alhamdulillah geng, setakat ni setiap baliknya ada hasil lah, walaupun seko 2. Lanjut ya, lanjut. Besar. Talapia kot. 2 ekor geng, 2 ekor. Makang ataupun talapia, kita tak dapat rasa. Banyak ke, banyak ke. Sekejap. Banyak ke. Tak ada satu. 2 ekor, 2 ekor. 3. Alhamdulillah, dia mantap dia. Monster geng. Dui. Siap. Alhamdulillah geng, dah lama kita tak nampak. Saya babun geng, saya besar. Pegang macam talapia geng. Saya macam termakan pada rasa. Alhamdulillah geng. Kita tak boleh bersin-bersin geng, kan senyap-senyap lah.
Nanti dia nyorok bawah semak tu je sebab musim panas kan. Gila lah geng. Datuk moyang nenek ni. Tak je, tak. Rezeki je. Kita buka kat. Kita tak tengah sikit. Nanti kita tunjuk. Hari dia lompat masuk dalam air geng. Sahih yang jarang kita pun dapat geng. Mantap geng. So geng, alhamdulillah geng rezeki kita. Walaupun pada panas geng, ada ke. Tadi kita nak tebar ni geng, kita senyap-senyap. Sebab nampak dia ni, boling dari atas air. Okay, mantap kan. 2 ekor botak kan. 2 ekor botak. Botak kalau saya kecil, itu macam biasa lah kan. Kita akan lepaskan lah. Ni kita lepaskan bagi dia besar. Okay. Kita ambil ikan besar-besar kan. Kan. Hasil kita. Mantap kan ni. Masak lemak cilapi ke, kalau bakar ke, memang sedap kan. Ke sepasang kan. Tengok. Betina. Dua betina. Dua betina kan. Ni seekor kan. Jantan. 2 jantan, seekor betina kan. Okey, mantap. Jom kita teruskan. Mana tahu ada dalam 5 ekor lagi, cukup lah. Okey, lanjut. Okey geng, balingan ke 10. Geng, kalau korang tengok videonya agak kurang menarik, minta maaf lah. Sebab keadaan faktor kawasan ni geng, memang payah nak jalan, nak apa, buat video semak samun. InsyaAllah korang tengok hasil. Besar tu geng. Kita nak jadi sini je. Sebab parit dia tak apa besar. Goyang je. Satu, 2, 3, 4, 5, 7 ekor geng. 7 ekor. Alhamdulillah geng, ada saiz satu. Ikan sepat. Yang lain ikan botak geng. Okay, kita buka ikan dulu geng. Nanti kita tunjuk hasil kita. Okay, mantap. Okay geng, balingan yang ke sebelah kita kena set senyap geng. Tu ada ikan monster je. Bising sikit geng, sebab batu ni bising. Ikan. Baliknya tak pernah mengecewa dengan dia geng. 3 ekor geng. Anak kita lepas geng, kecil geng. Ikan ni kita ambil kan, ikan ni sedap ni walaupun kecil. Tu tak. Okey geng, lanjut. Mantap.
Okay, kan? Baling yang ke-12 tak lah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Botak dia. Anak botak dia 2 ekor. Kecil, saya kecil. Okay. Nanti kita teruskan. Lanjut. Kita nak duduk ni payah ni. Sangkut dia. Lalu bang ni satu dia. Ada dia, kumpau. Okay, kita teruskan. Okay. Alhamdulillah dia. Gila geng. Monster geng. Kena lawak ni orang nampak ni. Monster geng. Gila geng, apa ni? Sekejap kita tunjuk geng. Sebab ada ikan besar yang depan ni geng. Sekejap kita tunjuk geng. Ekor kan sekali balik. Ikan botak kita lepas. Ikan botak saya kecil kita lepas kan. Ikan botak kecil kita lepas. Kita ambil ikan besar-besar. Ok kan, jadi kita tunjuk ikan yang kita jala dulu dia. Kita menangkap besar dia kan. Jala sangkut lagi yang ada. Tadi besar yang menangkap. Okay, kita makan. Sebab penuh 3 ekor kan. Okay, alhamdulillah kan. Ya ni yang saya mantap kan. Aduh.
Hujan ni habis luka tangan kita kan. Betina kan. Kalau ada aquarium ni kan memang best ni kalau bela. Tu. Babun kan. Dua tangan kan. Okey kan, mantap. Kita teruskan berjalan. Alhamdulillah kan rezeki. Hancur. kat kita? Tak ada. Okay, jom kita teruskan berjalan lagi sikit, lepas kita balik. Mantap. Okay. Balik kan, seterusnya kat sini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Aduh, masuk nak pokok bang. Masuk nak pokok dulu tak kan. Ada goyang ni. Tak ikut duri lah. Luar. Ada. Luar jatuh. Keluar je. Keluar.
seekor kan. Anak botak itu lepas. Okay kan, 3 ekor je. Kita teruskan menjala, lanjut. Okey kan, kita buat lebih kurang dalam 3-4 kali balik. Lepas tu kita balik kan. Alhamdulillah kan, hasil kita boleh tahan lah untuk hari ni. Okey kan, kau tunggu kan, mata adik kasar hari ni. Dua ekor kan, sepat botak 2 ekor. Okey, kita buka ikan tu. Nanti kita jala lagi. Mantap, lanjut. Susah je nak balik lonjong tu. Okay, jom. Let's go again. Kita pergi baling lagi bang. 2 atau 3 kali baling cukup lah. Lanjut. Okay kan, hasilnya cukup lah sekat ni video saya. Untuk hari ni, hari raya ketiga kan. Alhamdulillah lagi hasil boleh tahan. Saya nak belanja korang balingan yang terakhir kan. Mana tu ada ikan monster kan. Tapi masa jom. Jari kita tunjuk ikan kan. Saya buat jalan balingan yang terakhir kan. Angkat besar kan situ. Okay, lanjut. Parit kecil kan, susah sikit lah. Kita biar dulu kan, tengok macam mana. Kalau ada ikan besar kan, dia lompat kan. Puyuh kita tak dapat, kali kita tak dapat, haruan tak ada ni. Kumpau kan, kumpau paling ingat terakhir. Jom kita tengok hasil ni kita. Nak buang ni. Ni hasil tu je. Kita tunjuk sikit kan. Kita buat kau yang monster-monster ni yang besar. Alhamdulillah kan. Jarang saya dapat kan besar-besar macam ni. Kalau ada aquarium ni kan, cantik ni bela ni. Memang mantap yang babun. Kita dapat 4 ekor. Tengok kan, beza kan. Yang lain ada lagi ikan sepat, ikan botak.
Ikan tuba dia seekor. Ni geng hasil kita. Mantap geng, besar geng. Buat geng. Sabun geng. Okey geng, hasilnya cukup setakat. Hari ni video kita menjala hampir lebih kurang 20 kali dengan balingan. Hasil kita boleh tahan geng. Okey, mantap geng. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di hari lain dan video lain. Okey geng, Assalamualaikum, bye bye.